Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini semua kan tahu tak nak belajar pasal tajuk? Tajuk Rakah Alaina Tajuk Ba'aidah. Okey. Pernahkah kamu melihat ais yang dibiarkan di bawah kaki sejuk? Pernah tengok tak? Jadi kan? Baik. Lepas tu, baju, pakaian yang dijemur di luar masa kehadiran cahaya matahari boleh jadi clean ke tak? Boleh. Apakah yang terjadi jika air dibiarkan terlalu lama? Jadi kan? Beku. Air. Air. Kalau kau sebuah air ni, awak tengok dulu. Daripada banyak kan tempat panas dia jadi kan? Jadi kalau ais kan di luar di sejuk. Cair. Siapa tahu kepentingan air dalam kehidupan seharian? Untuk menjaga hidrasi manusia. Untuk menjaga hidrasi manusia lagi, air digunakan untuk menyejukkan badan lagi. Untuk awak minum minuman menggunakan dahan untuk minuman untuk basuh baju. Untuk kehidupan haiwan awati macam ikan, lepas tu kita lagi ada pada air. Okey, semua buku cukup tak lah. Buku surat 9 penting. Kita nak belajar kat 5 air dan larutan. Topik 5.1 sifat fizik air. Mula-mula cikgu ambil tunjuk naik video kat YouTube. Saya awak tengok lah kan. Tengoklah cuba fahamkan lah. Kita dulu. Okay. Sains tingkat kedua, sifat fizik air. Kita ni cikgu ada dua jenis larutan yang berbeza. Sama dan sama kan? Sebab benda-benda kita tahu. Tapi sebenarnya dia berbeza. Sebab cikgu, macam mana kita nak tentukan yang mana satu air putih? Cikgu, kita didihkan kedua larutan tu. Kalau tak kat didih 100 Celsius itu adalah air putih, betul ke tu? Very good, Dennis. Clever boy. Kita akan belajar tentang sifat fizik air. Objektif pembelajaran menerangkan tentang sifat-sifat fizik air.
Kriteria kejayaan yang pertama, menyatakan sifat fizik air. Yang kedua, menjelaskan kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Sifat-sifat fizik air ialah ia tiada rasa, tiada bau dan tiada warna. Air tulen mempunyai pH 7, iaitu ia bersifat neutral. Padan air ialah 1 gram per sentimeter batu pada 4 darjah Celsius. Tangkat didih air tulen ialah 100 darjah Celsius. Jadi, betul apa yang beritahu oleh Dennis tadi, untuk membezakan dua larutan sama ada ia air tulen ataupun tidak, kita didihkan larutan tersebut. Jika tangkat didihnya 100 darjah Celsius, maka benarlah ia adalah air tulen. Apakah maksud tangkat didih? Tangkat didih ialah suhu di mana air dalam keadaan cecair bertukar menjadi stik, iaitu dalam keadaan gas. Tangkat beku air tulen pula ialah 0 darjah Celsius. Apakah maksud tangkat beku? Tangkat beku ialah suhu di mana air dalam keadaan cecair bertukar menjadi ais, iaitu dalam keadaan pepejal. Sifat fizik air yang lain ialah ia mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Apakah maksud tegangan permukaan? Tegangan permukaan ialah daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak dapat terapung di permukaan air. Istilah sains yang kamu betul-betul kena faham ialah daya lekitan dan daya lekatan. Apakah daya lekitan? Daya lekitan ialah daya tarikan antara molekul yang sama. Contohnya molekul air dengan molekul air. Daya lekatan pula ialah daya tarikan antara molekul yang berbeza. Contohnya molekul air dengan dinding sel. Cikgu, macam mana nak ingat daya lekitan dan daya lekatan tu? Confuse lah saya. Cara yang mudah kamu ingat ialah, okey, kita tengok contoh madu. Kamu pegang madu, melekitkan, so ada daya tarikan di antara molekul madu dengan molekul madu. Begitu juga sebenarnya dengan molekul air, ada daya tarikan. Jadi kamu kena ingat daya tarikan di antara molekul air dengan molekul air dikenali sebagai daya lekitan. Untuk daya lekatan, kamu ingat macam ni pula. Sticky note melekat di dinding. Sticky note dan dinding adalah dua bahan yang berbeza. Jadi molekul air juga mempunyai daya lekatan, iaitu di antara molekul air dengan dinding sel. Daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dengan dinding xylem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Daya tarikan di antara molekul air dengan molekul air dan molekul air dengan dinding sel xylem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Sekarang kita belajar pula kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Kita tengok arrow hijau serap haba, arrow oranye bebas haba. Kita mula dari cecair. Cecair apabila dia bebas haba, dia menjadi pepejal. Contohnya macam air, bebas haba menjadi ais. Kita tengok pepejal bila diserap haba, dia menjadi gas. Manakala gas bila dia bebas haba, dia menjadi pepejal. Kedua-dua proses ni kita panggil pengejalwapan. Apabila gas membebaskan haba, ia bertukar menjadi cecair semasa proses kondensasi. Apabila cecair menyerap haba, ia akan bertukar menjadi gas semasa proses pendidihan. Apabila pepejal menyerap haba, ia bertukar menjadi cecair. Prosesnya ialah peleburan. Contohnya, ais menyerap haba, ia melebur menjadi air. Salah satu contoh proses kondensasi ialah uap air di dalam awan bertukar menjadi cecair dan hujan pun turun. Ais melebur apabila menyerap haba dari persekitaran. Semasa peleburan, pepejal berubah menjadi cecair. Contoh pemecah luapan ialah
Naftalina berubah daripada kekejap menjadi gas. Semasa proses penjahatan dan pendidikan, cecair berubah menjadi gas. Contohnya, pakaian basah yang dijemur mengalami penjahatan air. Molekul-molekul air di permukaan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, bergerak dengan pantas dan dapat terlepas ke udara. Ini menyebabkan pakaian menjadi kering. Cikgu, saya ada baca buku. Air laut mendidih lebih daripada 100 darjah Celsius. Macam mana tu? Jom lihat kesan berlasing terhadap takat lembu dan takat didih air. Air laut mengandungi garam terlarut. Ia mendidih lebih 100 darjah Celsius kerana garam iaitu benda asing meningkatkan takat didih air. Sekarang cikgu nak uji kamu pula. Mengapakah garam diletakkan pada ais dalam tong berisi lauk mentah seperti ayam, daging dan lain-lain? Ini kerana garam menurunkan takat lembu ais. Takat lembu air bilik ialah 0 darjah Celsius. Tetapi takat lembu ais yang diletakkan garam ialah negatif 2 darjah Celsius. Jadi ais tidak melembur dengan cepat. Oleh itu ayam lambat rosak. Benar tak? Awak tu lah. Masa tu tak ais saja dengan ais tambah garam. Nanti kena cepat saya. Ais saja. Ada lagi cepat saya. Ada lagi cepat saya. Ais saja. Ais lah. Ada. Sebab tu kalau letak ais dalam tok apa yang tok ke? Tok ais ke? Kau gapu-gapu. Awak letak air batu tu baru kasih. Awak letak air batu saja. Letak buka air cair lepas tu hari tu. Lepas ni kalau awak letak garam nanti tu dia dapat cair. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana. Sekali kita. Mahal. Cikgu nak bisa ada sikit soalan ni. Soalan buku ada tengok pemahaman. Tapi ni awak jawab dalam buku lah. Jawab 2 ringgit. Kemudian 2 ringgit. Suatu buku datangkan 3 ringgit sebab tak cukup ke? Buku datangkan 3 ringgit. Yang ada takat didih, takat lembu, dan takat didih 100 darjah Celsius. Kalau didih 100 darjah Celsius. Kalau lembu lembu tadi berapa? Lembu tadi ini 3.
Bahasa dia. Boleh ke kepala. Apa bahasa dia mana? Nanti kita jawab salah. Saya bagi masa 10 minit boleh? Cukup tak? 10 minit je. Mana cikgu dah putih dah. Cikgu bagi masa 10 minit untuk jawab cikgu dah putih. Salah dia mudah je. Raya tadi ke apa? Raya ada dua. Dekitan dengan dekatan. Cantik tak? Satu kita nak bisa lagi ke apa? Tulis saya tulis saja sebab itu kita. Semua tengok kertas masing-masing. Cikgu pula tengok kertas masing-masing. Jangan cek dulu yang lelaki tu. Cek tak? Okey. Tadi ada tengok sifat fizik kosong, darjah, selesa. Ada salah tak? Ada. Jawapan apa? Bagi. Tak ke buku apa? Tak ke buku apa? Buku apa? Jawab. Buku kan tak ke buku.
Tiada bau ataupun tidak berbau dek. Okey, Syahid. Syahid mempunyai daya ikatan dan daya ikat. Seterusnya sifat ini kesan pendapat dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim. Jirim ada 3, pepejam, cecair dengan gas. Okey, F. Tiada. F. Tiada warna. Tiada warna. Okey, G. Christina. G. Negara pembukaan. Negara pembukaan. Indi dah. Negara pembukaan yang cikgu yang nak aku takkan didik berapa takkan didik? Takkan didik 100 darjah Celsius. Ada masalah ke? Kalau betul lah ke? Tanda right macam dia terlaksana ke? Ini nama buku dia kan? Ada nama adik buku dia. Nama adik buku dia. Kita yang bahagia. Brownies grup ke apa brownies ni? Ada grup Denny. Grup kek. Grup kek. Brownies. Okey, semua kat tempat masing-masing. Kita nak jawab kuis pula dah. Jawab kuis ni. Cikgu paparkan di projector ni. Jawab dah. Tak apa. Mengapa kau sakit itu? Bobo je. Kau sakit itu mesti dulu. Nama dia. Nama dia. Nama dia panjang soalan. Ada. Jawab pada dia. Aku jawab dulu. Okey,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.